ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, insyaallah. Okay, insyaallah ya Allah kurniakanlah kami semua berkata dengan perkataan yang baik, mendengar perkataan yang baik dan beramal dengan perkara yang baik, insyaallah. Jadi tajuk hari ni saya dah share pun slide untuk hari ni. Teman-teman sekalian, perkenalkan diri saya, Cikgu Sakinah, daripada bekerja ataupun bertugas di SK Bukit Mutiara. Dan hari ini saya dijemput untuk menyampaikan satu tajuk, iaitu dari resah ke takwa, perjalanan seorang wanita. Daripada resah ke takwa. Okay, baik. Pertama sekali kita tadabbur satu ayat, iaitu dalam surah Ar-Ra'd, ayat surah ke-13 ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tadma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innu qulub. Itu maksudnya adalah orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengikuti Allah. Ingatlah, hanya dengan mengikuti Allah hati akan menjadi tenteram. Jadi kita tengok satu persatu perkataan yang dalam surah, dalam ayat ni, iaitu alladzina amanu, iaitu ketenangan hanya diberikan kepada orang yang beriman. Bukan semata-mata hanya tahu tentang agama Islam, tapi orang tu percaya sepenuh hati dia kepada Allah. Orang yang beriman, kalau dia percaya sepenuh hati, beriman dengan Allah ni, hati dia akan jadi tenteram. Macam mana sekalipun apa yang datang dalam hidup dia, dia akan tenteram, dia akan tenang dengan ujian tu. Seterusnya, wa tatma'inna qulubuhum, iaitu jiwa mereka menjadi tenang, kukuh, tidak goyah walaupun diuji. Dan tenang, kukuh. Okay. Seterusnya, bizikrillah, iaitu zikrullah sumber utama ketenangan. Bukannya pujian manusia, bukannya harta, ataupun bukannya cinta kita kepada seseorang lah. Mungkin ada orang kalau dia rasa tenang bila dia bersama orang yang dicinta, rasa itulah ketenangan dunia yang dicapai kan. Tapi sebenarnya dengan zikrullah tu, ketenangan tu lagi berlipat ganda kan. Seterusnya, ala bizikrillahi tatma'innu qulub, iaitu penegasan daripada Allah. Seolah-olah sebenarnya Allah ni menjawab persoalan hati-hati yang mencari hati tenang tu nak cari kat mana? Hati tenang tu nak cari kat mana? Kan? Hati tenang tu nak cari daripada zikrullah. Okay. Okay. Terusnya, bizikrillah, iaitu okay. Terusnya kita tengok kenapa manusia ni resah. Maaf yang saya sebenarnya nervous. Walaupun saya seorang cikgu yang selalu bercakap kat depan, tapi bila menyampaikan satu ilmu ni, saya rasa ni saya yakin dan percaya sebenarnya kalau part takwa ni, saya bukanlah orang yang terbaik. Mungkin ada yang berada di hadapan ni hanya lagi baik daripada saya yang bercakap kat depan ni. Dan sebenarnya waktu dah datang tu ada pesanan, dia kata sebenarnya orang yang menyampai ni tangki lagi besar. Sebab apa? Sebab dia yang bercakap, dia menyampaikan kan. Jadi yang utama adalah orang yang bercakap ni. Sebab apa? Mulut lagi dekat dengan telinga yang bercakap. Jadi insyaAllah, moga Allah mandu hati saya, moga Allah mandu hati yang mendengar di hadapan ni, yang berada dalam live, yang baik tu ambil. Dan Allah yang megang hati manusia, bukanlah kata-kata saya, tapi Allah yang menggerakkan hati manusia itu. Okay, baik. Bila kita berkata tentang resah, kan, sebenarnya semua orang kat dunia ni, ataupun orang zaman dulu lagi, memang ada rasa resahnya. Sebab apa? Dalam surah Al-Ma'arij ayat ke-19, sesungguhnya manusia ni diciptakan dengan bersifat keluh kesah. Kan? Saya sempat cari dalam Dewan Pustaka dan Budaya, Dewan Bahasa dan Pustaka, apa itu maksud resah. Resah ni maksudnya dia sedih. Dia sedih. Sedih tu pula, resah, kelah kesah tu pula, dia ada dua bahagian. Dia dua bahagian, iaitu sama ada dengan kata-kata, muka dia seronok tapi sedih lah. Muka seronok tapi kata-kata sedih. Dan ada juga
Dia dari segi menunjukkan keluh kesah tu dari segi aspek muka dia, reaksi dia yang dia tu sangat sedih. Keluh kesah apa? Dia resah lah. Jadi fitrah manusia ni adalah hati yang cepat berubah, sangat sensitif terhadap perubahan sekitar, kan? Bila sesuatu berlaku dalam kehidupan kita, benda yang kita tak minta, benda yang kita tak nak, benda yang kita tak nak benda macam ni, tapi itu yang Allah kurnia kat kita, kan? Tapi ingatlah, ujian yang datang tu sebenarnya daripada Allah, kan? Okay. Jadi bila fitrah kita, benda yang kita tak nak, kita akan rasa sedih. Itu fitrah. Itu menyebabkan kita rasa resah, menyebabkan kita tak seronok dengan kehidupan ni, kan? Okay. Kemudian terlalu fokus kepada dunia. Bila mana kita ni terlalu fokus kepada dunia, kita ni buat kerja terlalu bergantung kepada hasil. Kita rasa kita dah rajin, sepatutnya apa yang kita dapat macam ni. Kita rasa kita dah buat macam ni, bentuk lumur, sepatutnya kita dapat macam ni. Kita dah didik anak kita ni dengan sedaya upayanya, tapi Allah uji macam-macam, kan? Kemudian kita buat kerja kat tempat kerja kita, kita mengharapkan pujian. Orang pujilah kita, tengoklah kita kerja, kan? Okay. So kita terlalu fokuskan kat dunia, kan? Kemudian kita rasa kita nak cinta orang, cinta manusia, kan? Kita gigihlah buat macam-macam supaya supaya orang sekeliling kita ni sukakan kita, cintakan kita, sayangkan kita. Kemudian bila kita tak dapat semua tu, apa yang berlaku pada kita? Kita akan rasa kosong, kan? Lagu Najwa Latif, kan? Kita akan rasa kosong, kita rasa kecewa, tak dapat apa yang kita nak. Sebab apa? Kita terlalu mengejarkan dunia ni, fokus kat dunia. So kita bandingkan, dan kemudian kita bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, kan? Sekarang ni, kan, bila kita tengok dia dekat media sosial, kita tengok bestnya dia pergi melancong, bestnya dia dapat ni, bestnya dia dapat ni. Bila kita compare kehidupan kita dengan orang lain, kita akan rasa kita tak cukup. Kita rasa nothing lah kehidupan aku ni, kan? Kita rasa tak cukup dengan apa yang kita ada. Itu menyebabkan kita rasa tak best dengan kehidupan kita. Itulah kesahnya kehidupan ni. Bila mana kita mikirkan dunia, bandingkan kita dengan orang lain, kemudian kita terlalu mengejarkan sesuatu benda yang kita tak dapat. Seterusnya, lupa kepada Allah. And bila kita lupa kepada Allah, kita akan mudah sedih, kita akan mudah putus asa, kita akan mudah rasa macam down dan sebagainya lah. Bila mana hati ni jauh, kurang zikrullah. Zikrullah ni tak semestinya la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak. Zikrullah ni adalah setiap perkara, setiap tindakan kita, kehidupan kita, kehidupan kita daripada bangun subuh, bangun pagi sampai ke nak tidur tu, ada perkara-perkara yang kita buat lillahi ta'ala. Ataupun dalam hati kita ingat, tak selawat lagi hari ni, selawat nanti. Tak buat lagi hari ni, buat. Ada dalam kehidupan kita buat. Okay, kemudian banyak berzikir, bukan semata-mata lafaz. Tapi sedar akan Allah dalam setiap langkah kita, kan? Solat, wajib solat. Kalau tak solat nampak sangat, contohnya kita kalau tak solat nampak sangat tak solat. Jadi kita solat. Ada yang kita solat dalam keadaan sedar, dan mungkin juga nauzubillah kita solat dalam keadaan kita tak sedar, tapi kena buat juga, kan? Sebab dah wajib, kan? Okey. Seterusnya, tadi dah kenapa kita resah. Kemudian, kenapa kita kena menuju kepada takwa? Okay, baik. Takwa ni adalah kompas hati lah. Yang mana kalau saya punya nama pena, kompas kehidupan. Takwa ni pula adalah kompas hati, kan? So, bila resah datang, hanya takwa yang akan membantu kita untuk pilih reaksi. Sama ada kita nak tenang, nak redha, ataupun kita nak bukan beremosi, bukan kita nak react dengan perasaan marah dan sebagainya. Bila takwa ni adalah kompas hati kita. Macam mana nak dapat takwa? Sebenarnya kita kena bincangkan dulu. Takwa tu apa? Takwa tu apa? Takwa tu? Dia Mak Limah tak dengar Mak Limah. Takut dan harap. Betul. Takwa tu adalah perasaan takut ataupun berhati-hati sebenarnya. Berhati-hati dengan apa yang kita buat lah, takwa.
Sebab apa? Bila takwa ni hadirnya bila mana kita ni percaya yang Allah tu melihat kita, yang Allah tu ada. So bila kita ada takwa, bila kita rasa diuji, resah, orang tak puji, orang tak tengok kita, orang tak cintakan kita, kan, kita akan rasa tenang. Sebab apa? Kita ada rasa takwa kita kepada Allah. Kita ada Allah. Dan kemudian takwa adalah pelindung kita. Bila mana takwa ni seumpama macam dalam slide kita tulis baju besi. Baju besi yang melindungi hati kita. Sebab apa? Bila kita beriman dengan Allah, kita percaya semua ujian yang hadir atau ujian sama ada sedih ataupun gembira, itu semua datangnya daripada Allah. Kan? Dan bila-mana kita berhati-hati dengan apa yang Allah bagi kat kita ni, itu antara pelindung hati kita lah. Sebab boleh jadi bila kita terlalu gembira, kita boleh lupakan Allah. Bila mana kita terlalu sedih, boleh jadi kita pun rasa down, rasa macam apa yang Allah buat kat kita ni. Nak salahkan Allah, kan. Okay. Jadi takwa tu penting, sama ada kita gembira ataupun sedih, kan. Okay. Bila kita ada takwa, ujian datang, hati kita tak tenang lah. Seterusnya, takwa menjadikan kehidupan kita ni lebih jernih. Kehidupan kita lebih jernih. Orang bertakwa akan mudah melihat hikmah dalam sesuatu. Dan dalam surah Al-Anfal ayat ke-29, jika kamu bertakwa, Allah akan berikan kamu furqan, iaitu cahaya pembezaan. Okay. Yang mana, apa maksud orang yang bertakwa akan lebih melihat hikmah? Maksudnya apa benda yang berlaku dalam kehidupan dia, hatta benda yang baik ataupun buruk, dia akan melihat apa hikmah yang Allah nak bagi kat dia. Kan? Apa hikmah yang Allah nak bagi kat dia. Contohlah sekecil-kecil perkara, kan. Saya bagi contoh, kan. Saya masak-masak, kan. Masak-masak, tiba tengah nak transfer makanan ni ke pinggan anak, kan. Ada sebahagian yang tumpah. Dapat sikit je. Waktu tu kita akan rasa, kenapa lah kita ni cuai, kalut, kan, sampai boleh tumpah ni. Dah pernah masak ni, tumpah sikit, dapat sikit makan. Okay, waktu tu betul memang kita ni orang Kelantan sebut bolah lah, kan. Tak berhati-hati, jatuh, kan. Waktu tu tak salah kalau kita sedikit hikmah. Mungkin yang jatuh tu adalah rezeki untuk makhluk yang lain. Boleh jadi juga yang jatuh tu adalah rezekinya mungkin tak baik untuk anak kita. Kan? Kita selalu kata, cuai lah. Kan? Tapi tak salah kalau kita letakkan sedikit hikmah. Mungkin rezeki yang jatuh tu rezeki makhluk lain, dan mungkin yang jatuh tu mungkin rezeki yang tak baik untuk anak kita. Boleh jadi makan, mungkin anak kita sakit perut nanti. Boleh jadi makan, mungkin benda tu tak baik untuk anak kita. Itu menyebabkan kita rasa, tak apa, kita berlapang dada dengan bolah kita tu. Jadi kita berlapang dada dengan kekalutan kita pada waktu tu. Sebabkan bila kita kalut, kan, kita kan sentiasa menyalahkan diri kita. Apa kata kita letakkan sedikit hikmah macam tu supaya kita lebih tenang. Lebih tenang dengan apa yang berlaku, kan. Okay, macam sekarang, okay, berangkat. Okay, baik, angin, kan. Ni bersama mungkin Allah, angin pula. Tapi sebenarnya apa hikmah dia? Semua dapat angin, kan. Okay, seterusnya, kelebihan takwa adalah jalan keluar daripada masalah, kan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan bagi dia jalan penyelesaian, kan. Contoh, kan, kat sekolah kita, kat tempat kerja kita, kan, adalah masalah ni. Siapa yang tak ada masalah? Semua orang ada masalah. Tapi bila kita bertakwa, kita ada takwa dalam hati kita, insya-Allah kita yakin Allah akan bagi kita jalan penyelesaian, kan. Dan penyelesaian tu dalam keadaan yang kita tak sangka-sangka kadang-kadang. Dan dalam kesabaran kita, kadang-kadang Allah kurniakan kita sedikit rezeki, ataupun rezeki tu tak semestinya duit. Rezeki tu boleh jadi dalam bentuk masa, dalam bentuk makanan kita ke, dalam bentuk hati kita yang tenang walaupun kita ada masalah. Itu semua rezeki, kan. Terusnya,
Okey, baik. Seterusnya rezeki yang tak disangka-sangka kan. Datang pula. Dia mencari rezeki dia mungkin. Tadi tak ada, ni ramai pula. Okey, baik. Rezeki yang tak disangka-sangka kan. Okey, dalam surah Al-Talaq ayat ketiga, dan memberi rezeki daripada Allah, memberi rezeki daripada arah yang tak kita sangka-sangkakan lah. Contohnya lah, saya bagi sebab semasa saya dijemput untuk bagi pengisian ni, dia juga untuk diminta saya selitkan tentang perjalanan saya pergi haji kan. Okey. Lagi terjun daripada atas. Okey, baik. Ni pun antara ujian hikmah yang perlu kita mencari. Apa hikmah daripada ujian ni? Okey, baik. Baiklah. Boleh fokus ke? Seterusnya kita terlihat kepada kemudahan dalam hidup Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Ujian. Sebab dia fikir macam ni, mungkin bila dia kencing nanti makanan ni akan dibuang. Dia fikir macam tu Okay, baik. Okay, baik. Okay lah. Saja Okay, baik. Dah. Okay, baik. InsyaAllah. Okay, sebenarnya tak apa, ini ujian juga Okay, baik. Bila mana kita meletakkan takwa dalam diri ni, Allah gunakan kita kemudahan dalam hidup lah. Pergi. Okay, baik. Dalam surah Al-Talaq ayat keempat, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Kan? Kita yakin dan kita beriman. Semua orang tetap fokus. Okay, baik. InsyaAllah. Dia dah bergerak dah. Okay, baik. Okay. Bila mana kita letakkan takwa kita kepada Allah, kita beriman dengan Allah, kita berhati-hati dengan kehidupan yang kita ada ni, Allah akan letakkan kemudahan dalam urusan kita lah. Okay, boleh fokus sini? Kembali ke sini? Yeah. Okay, baik. Sebenarnya tadi nak kongsikan tentang bagaimana kemudahan dalam hidup ataupun rezeki yang tidak disangka-sangka lah. Saya kongsikan sedikit rezeki yang dalam hidup saya ni. Dan saya doakan moga-moga rezeki ni pun dikurniakan kepada semua yang berada di sini, dan ada yang dah pergi pun. Dan rezeki yang tak sangka-sangka pada saya adalah bila mana saya dipanggil untuk mengerjakan haji pada usia yang muda lah. Pada saya, semua orang yang ada di sini sebenarnya menginginkan rezeki tu, betul. Saya doakan Allah kurniakan, sebab benda ni pun tak disangka-sangka. Dan insyaAllah moga yang ada kat depan ni pun dikurniakan satu perkara rezeki yang tak disangka-sangka kan. Memang pada awal ta'aruf perkenalan saya dengan bakal suami waktu tu, memang soalan pertama dia tanya, dah daftar haji? Rahsia. Soalan pertama waktu ta'aruf, dah daftar haji? Dah daftar. Sebab saya daftar haji waktu saya tengah belajar kan. Lepas tu, okay, dalam perjalanan tu pada tahun 2023 tu, sebenarnya suami saya yang setiap tahun dia buat rayuan untuk mohon untuk pergi haji lah. Sebabnya dia merasakan tanggungjawab dia untuk bawa mak ayah dia untuk pergi haji. So setiap tahun dia mohon
mohon sampailah pada tahun 2023 Allah murahkan rezekinya untuk dia dapat permohonan tu diluluskan. Jadi waktu tu dia dengan mak ayahnya dapat panggilan lah. Jadi saya boleh mohon merayu mengikut suami waktu tu. Jadi bila dia dapat je tawaran tu, waktu tu 27 Ramadan, dia tanya saya, suami saya tanya, nak pergi haji? Kita terus cakap nak. Waktu tu kita tak fikir dalam akaun kita ada berapa ribu. Ada 1,000 je kan. Okay, waktu tu nak. Macam mana pun kita cakap dulu kita nak. Sebab tu rezeki kan. Kemudian bila macam tu urus-urus tahu amount yang nak pergi tu, bila rayuan dia bukan dapat subsidi. Dia amount yang sepenuhnya lah kena bayar kan. Jadi waktu tu baru kita tengok, oh dalam akaun ada banyak ni je. Waktu tu memang kita fikir nak buat pinjaman, nak buat ni kan. Tapi pinjaman tu memang bukan pilihan yang pertama lah. Sebab memang dah tolak kan. Tak boleh macam ni sebab kita nak buat ibadah kan. Jadi kita pun tanyalah dengan kita kan, nak pergi haji tapi tak ada duit. Jadi saya cakap kita tak apa, pergi je. Nak berapa nanti cakap. Jadi kat situ sebenarnya satu rezeki yang tak sangka lah. Kan? Kita pun tak terfikir kita akan buat dalam umur yang muda. Sebenarnya pada tahun waktu zaman ada seorang ni lah kawan yang pergi pada usia yang muda kan, Kak Rita kan, pergi usia muda. Dia cakap, ya Allah seronoknya pergi waktu usia muda kan, moga dikurniakan. Kita bila mana kita melihat rezeki orang lain, janganlah kita kata ya Allah, untung dia tak doa, ya Allah bagilah aku rezeki macam ni juga kan. Aku pun nak buat usia macam ni kan, keadaannya aku kuat, keadaan aku memahami apa yang nak buat kan. Jadi kat sana alhamdulillah Allah cukupkan rezeki. Lepas tu nak tinggalkan anak, kena tinggalkan duit juga kan untuk anak. Kita nak pergi semua tu. Jadi sebenarnya itu antara rezeki yang tak disangka-sangka lah. Sebenarnya banyak je lagi selepas-lepas tu, dan saya yakin je ada yang depan ni yang banyak mendapat rezeki yang tak disangka-sangka kan. Seterusnya kasih sayang kepada Allah. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Dan percayalah. Dan ada satu lagu lah, nak kongsikan satu lagu. Lagu ni dah lama kot. Dia, okay, semoga kita semua tenang. Ya Allah, kurnia apa? Yang cintakan bunga akan layu, cintakan manusia akan mati. Tahu lagu ni? Ya Allah, kurniakanlah ketenangan dunia akhirat. Hindarkan kami api neraka, limpahkan kami nur hidayahmu, cintakan bunga akan layu, cintakan manusia akan mati, cintakan Allah kekal selamanya. Itulah cinta yang hakiki. Okay, baik. Jadi sebenarnya lagu ni nampak lagu, tapi dia mengingatkan kita bahawa janganlah kita mencintai satu benda yang tak kekal, tapi cintalah Allah, sebab Allah itu yang kekal kan. Okay, seterusnya adakah semua manusia boleh mencapai takwa? Jawapannya iyalah. Sebab apa? Takwa adalah milik semua. Hatta tak kisahlah kita cantik ke, tak cantik ke, kita hitam ke, kita putih ke, kita miskin ke, kita tua ke, kita duduk dekat bandar ke, luar bandar ke, takwa tu adalah milik semua orang. Allah menyeru seluruh manusia, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Surah An-Nisa ayat 1. Jadi tak perlu jadi sempurna. Tak perlu untuk jadi putih untuk kita bertakwa kepada Allah. Tak perlu untuk jadi kaya untuk kita bertakwa kepada Allah. Tak perlu untuk kita duduk kat bandar bertakwa kepada Allah. Tak semestinya duduk dekat Mekah tu hanya yang boleh jadi takwa. Tak. Kan? Sebab apa? Untuk kita berada dekat dengan Allah, ada orang kata, ya Allah, aku nak duduk dekat, nak pergi Mekah, nak pergi Kaabah, nak rasa dekat dengan Allah. Sebenarnya, waktu bila kita dekat dengan Allah,
Itu zikrullah. Waktu bila kita dekat dengan Allah. Ya, waktu sujud. Kita merasakan orang yang pergi Kaabah, orang yang pergi Mekah tu yang dekat dengan Allah. Tapi sebenarnya apa? Waktu dahi kita menyentuh sejadah, waktu kita sujud tu lah, waktu yang paling kita dekat dengan Allah. Kan? Kita rasakan kita tak pernah fikir tak? Itulah waktu kita dekat dengan Allah, yang mana kita nak berdoa waktu, kan orang kata itulah antara saat-saat yang kalau kita nak doa waktu tu. Kan? Jadi sebenarnya pasal ada juga orang kata, ya Allah nak pergi Raudah, nak rasa duduk dekat taman syurga. Betul, ada lagi 3 tempat yang taman syurga yang Allah bagi kat dunia ni. Ya, ini adalah taman syurga. Kita beria nak pergi, ya Allah nak pergi Raudah, betul. Kita memang nak pergi Raudah. Tapi apa? Tengok dulu taman syurga yang ada dekat kita. Iaitu majlis ilmu. Adakah kita ni sentiasa orang yang sentiasa memeriahkan majlis ilmu tu? Yang sentiasa berebut nak pergi ke taman syurga yang ada dekat yang kita. Kita tengok dulu yang tu. Sebab apa lagi taman syurga yang ada? Masjid. 3. Raudah, majlis ilmu, masjid. Allah Allah. Tapi saya ingat tentang majlis ilmu lah, sebab ramai orang yang nak pergi Raudah sebab itu antara taman syurga yang ada kat dunia. Yang betul. Yang kita impikan pergi Raudah tu sebab kita nak bagi salam dekat Rasulullah kan. Betul. Doakan juga. Doalah supaya kita dapat pergi kan. Terusnya, setiap orang ada laluan takwa tersendiri selagi dia ikhlas, terus berusaha walaupun perlahan. Kan? Untuk berubah. Untuk berubah. Untuk menjadinya lebih baik. Untuk menjadinya lebih bertakwa. Ataupun untuk mencapai apa yang kita nak. Untuk mencapai syurga tu. Dia bukanlah macam zaman para sahabat tau. Hari ni, tahun ni dia berperang dengan Muslim. Tahun depan, nanti bila dia masuk Islam, terus boleh berperang kafir. Kan? Para sahabat dulu dia punya perubahan tu sangat drastik, hebat. Tapi kita ni bukan para sahabat. Kita memerlukan masa berdekit-dekit. Contoh, kita belum buat yang ni. Istiqomah dulu buat yang ni, walaupun sikit. Contoh istiqomah yang sikit tu, bangun pagi baca doa. Bangun pagi baca doa. Sikit je tu. Ataupun sebelum tidur baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah kita konsisten buat benda tu? Baca doa. Konsisten dulu yang sedikit, lama-lama kita boleh buat tambah lagi. Kan? Seterusnya, penghalang menuju takwa adalah hati yang dipenuhi dengan cinta kepada dunia. Bila hati terlalu penuh dengan ingin disukai, ingin dihargai manusia, tak ada ruang kita untuk kehendak kita kepada Allah. Kan? Mungkin kepada yang bujang, bila melihat orang yang berkahwin, dia akan rasa nak kahwin juga. Tapi sebenarnya mungkin macam mana? Betul, semua orang nak memiliki orang untuk dicintai, disukai. Tapi sebelum dapat benda tu, adalah lebih baik untuk kita mengejar syurga Allah, mengejar cinta Allah. Sebab itu yang pasti, itu yang confirm. Sebab sekarang boleh jadi je perjalanan orang tu dah tunang lah ni, nak kahwin esok. Perjalanan dia yang on the way nak balik tu, tiba-tiba Allah tarik nyawa dia. Kan? So yang pasti yang confirm Allah mati. Mati yang confirm, bukannya kahwin tu confirm. Mati tu yang confirm. Jadi lebih baik kita mencari cinta Allah, yang mana bila kita mencari syurga Allah tu, kita akan berusaha dari segi amalan kita, kita akan berusaha dari segi tingkah laku kita, niat kita dan sebagainya. Bila kita mengerja sesuatu, kita akan usahakan benda tu kan. Seterusnya, lalai daripada zikrullah. Allah katakan, dan barang siapa berpaling daripada peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kan? Kadang-kadang orang cakap, kenapalah macam ni? Kenapalah susah sangat? Asal lepas ni, kenapa rasa macam sempit sangat kehidupan ni? Tengok balik, adakah zikrullahnya, adakah dia punya ibadahnya, takwaan dia, meletakkan keimanan dia kepada Allah yang betul? Macam tu. Sebab ada je yang PM tanya, kenapa rasa macam tak tenang hidup ni? Bila kita dah cakap-cakap dengan dia, lepas tu tiba-tiba dia jumpa lah, okey aku tahu. Dia tahu kenapa dia macam ni. Sebab dia dah lalai dah. Dia tak ingat dah yang Allah yang bagi semua ni kat dia.
So kembali kepada mencintai Allah tu. Okay, baik. Okay, sebenarnya waktu zikrullah tu tak semestinya spesifik pada waktu kita beribadah, waktu kita lepas solat ataupun kita beribadah lah. Boleh jadi waktu kita tengah drive sorang-sorang, daripada kita kat radio, baik mungkin boleh kita buka, kita baca balik hafazan kita ke, berzikir ke, doa ke apa dan sebagainya lah. Waktu kita makan, sebenarnya setiap benda yang kita buat tu letakkan dalam keadaan yang sedar. Kita sedar kita buat benda tu. Seterusnya, dosa yang berterusan. Okay, baik. Wanita ni ujian dia adalah lisan. Lisan kan, bercakap. Bercakap ni lah ujian kita sebenarnya. Jadi tak cakap kat orang lain lah, kita sendiri pun diuji kan? Diuji dengan bila mana kita duduk dengan persekitaran yang cenderung untuk kita bercakap perkara yang tak sepatutnya kita cakap. Jadi ada satu doa lah yang sebenarnya saya amalkan juga doa ni. Sebab kita sentiasa diuji dengan lisan kan. Doa ni adalah, Ya Allah, bagilah aku bercakap perkara yang baik, mendengar perkataan yang baik, beramal dengan yang baik. Nak bahasa Arab saya kan cikgu ustazah kan. Tapi saya, apa yang mudah adalah doa dalam bahasa yang kita faham. Ya Allah, bagilah aku bercakap perkara yang baik, dengar perkataan yang baik, beramal dengan yang baik. Yang ada kat sini, ambillah doa ni. Yang ni sangat senang untuk kita amalkan. Lepas solat, on the way nak pergi kerja, nak pergi mana-mana, doa je macam ni. Ya Allah, bagilah aku cakap perkara yang baik, dengar yang baik, beramal dengan yang baik. And supaya Allah lindungi kita dengan perkara-perkara yang tak baik. Okay, baik. Seterusnya, ada satu kisah sahabat lah, iaitu Umar Al-Khattab, tentang takwa. Yang mana suatu hari Umar ni bertanya kepada sahabat dia lah, apa itu takwa? Jadi sahabat ni menjawab, pernahkah engkau berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri? Okay. Sahabat Umar pun menjawab, ya. Jadi sahabat tanya, apa yang kamu lakukan? Umar menjawab, aku berhati-hati angkat kainku elak daripada terpijak dengan duri. Jadi sahabat pun kata, itulah takwa. Yang mana kita berhati-hati dalam kehidupan kita. Hatta dalam perkara yang sedih, perkara yang menggembirakan, ataupun perkara yang biasa-biasa bagi kita. Kita sentiasa berhati-hati. Jadi pengajaran adalah takwa bukan sekadar ibadah luar saja, tapi adalah kesedaran hati kita. Sedar apa yang setiap langkah yang kita buat. Jadi wanita yang bertakwa ni walaupun diuji, orang tak kenali dia, tapi dia akan dibela oleh Allah dengan cara yang luar biasa. Dan ada satu kata-kata lah, saya tak pasti dia para sahabat ke apa. Dia doa macam, Ya Allah, biarlah waktu dia berada dalam satu majlis tu, orang tak kenal dia, orang tak tahu dia ada. Kalau dia tak ada pun orang tak tahu dia tak ada. Tapi Allah tahu dia. Okay, baik. Saya kongsikan jugalah perjalanan kerja haji. Sebenarnya dia mengerjakan, ni musim orang pergi haji kan. Semalam pun dah ada haji cilik kan. Semalam dah mengerjakan haji dekat semalam ada program Nazim. Diorang dah mengerjakan haji di Surau Najah kan, Taman Daya. Anak tanya anak-anak balik tanya buat apa? Kata lontar batu dekat pokok. Cukup. Dah pelik lah. Hari ni macam-macam keluar. Ya Allah, apalah hikmahnya ya Allah. Tak apa. Ini adalah rantaian makanan. Hebat lah. Hari ni hari yang luar biasa. Allah bagi kita tengok alam. Sebab tadi awal-awal tadi
kita memang dikurniakan di bawah langit, beratapkan langit, bawah pokok, ditemani ditemani dengan monyet-monyet. Allah bagi tengok rantaian makanan yang mana bagaimana gagap nak tangkap tikus kan. Itu adalah hikmahnya. Sebab itu lah rantaian makanannya. Hikmahnya apa? Tikus tu haiwan perosak. Tak apa pun dia kena makan burung. Okey, baik. Anda kongsikan sikit lah pasal pergi haji kan. Semasa cuaca hari ni Okey, baik. Okey. Kerja haji dia bermula dengan Arafah. Dekat Arafah memang kita akan okey, semua tengah. Okey. Boleh saya sambung cerita Okey, dekat Arafah ni adalah satu padang yang mana bukanlah padang pasir macam tu kan. Dia ada kemah. Dia selesa je sebenarnya. Dia ada kemah. Lepas tu kemah tu aircon kuat. Tak sejuk pun. Kalau kata suhu 45, 40 semua kan. Macam panas kan. Tak. Sebenarnya jemaah haji berada di dalam kemah. Jemaah haji Malaysia berada dalam kemah yang beraircon. Gitu. Kemah yang beraircon. Selesa juga. Di Arafah, tandasnya sangat cukup. Jadi tak ada masalah jemaah tak cukup berebut-rebut tandas. Jadi dekat Arafah tu bermulanya kerja haji apabila selepas solat Zuhur. Lepas solat Zuhur tu kita akan berdoa sehingga maghrib. Sehingga masuk waktu maghrib kan. Jadi itu antara waktu mustajab doa. Okey. Jadi sebenarnya di sana sebenarnya awal kita kena doa banyak-banyak supaya Allah pegang hati kita, Allah bagi kita kekuatan. Sebab apa? Bayangkan kita kat Malaysia ni lepas Zuhur sampai maghrib solat. Waktu tu dekat Arafah kita boleh jamak. Jadi kita dah jamak Zuhur dan Asar. So kita akan straight daripada Asar tu, daripada Zuhur tu sampai ke maghrib. Okey. Duduklah, ikutlah nak duduk kat mana-mana pun. Sebab itu tak kisah, dia tak ada tempat spesifik, tempat mustajab. Tak ada. Dia tak semestinya kena berada dekat apa yang panggil tempat orang Adam dan Hawa turun tu. Dia tak semestinya berada di Jabal Rahmah lah, tempat yang makbul, tak. Dia kat mana-mana pun, tapi di kawasan Arafah tu waktu tu. Jadi boleh je duduk di bawah kemah, dalam aircon. Boleh juga berada di luar untuk merasai suasana tu, untuk menjiwai rasa tu kan. Sebab itu momen sekali dalam hidup lah. Sebab sekarang ni haji tu dia boleh mohon sekali je. Siapa second tu dah tak boleh nak mohon dah. Macam tu lah. Jadi doa lah supaya yang berada di sini Allah bagi kesempatan. Kat sana sebenarnya tak adalah semua orang yang sampai kat sana menggunakan waktu tu sebaiknya. Ada je Allah sampai sana pun ada je Allah uji. Waktu tu ada tengah tengok bola, media sosial dan sebagainya. Ya. Dia ujian. Serius lah. Sebenarnya itu ujian daripada Allah. Dia tak semestinya awak dah sampai tempat tu confirm. Tak. Ujian Allah tu saat orang nak hembuskan nafas terakhir tu pun Allah uji juga. Jadi ujian Allah tu datang pada bila-bila je. Dan juga ada je satu kisah pada tahunan Nabi tu lah. Dia tak nak turun bas. Dah sampai ke Arafah tak nak turun bas. Itu pun Allah pilih kan. Dah sampai ke Arafah tak nak turun bas. Dia nak sahnya kerja haji ni bila dia berada di Arafah walaupun seketika. Dan waktu yang sedar. Dia koma dia tak boleh kira. Sebab ada je orang yang masuk hospital koma, dia tak boleh lah. Tak sedar waktu tu tak kira. Dia kena dalam keadaan yang sedar, berada seketika di Arafah. Jadi kat situ pun sebenarnya ada ujiannya. Jadi di Arafah, apa hikmah yang Allah bagi adalah Allah melihat sejauh mana kita ni, hubungan kita dengan Allah. Kita ni bertahan untuk berdoa dengan Allah daripada waktu Zuhur sampai ke maghrib. Waktu tu Allah bagi kita nak minta apa-apa. Kan, minta lah apa-apa pun. Okay, kemudian habis dekat Arafah, solat jamak, maghrib dengan isyak, kita digerakkan naik bas lah, bukan jalan kaki. Naik bas, jemaah haji ni Malaysia memang sangat dijaga. Tip-top. Naik bas, pergi ke Muzdalifah. Muzdalifah ni seketika saja di antara isyak sampai
pukul berapa yang kita lepas untuk naik bas lah. Sebab dia berada sikit kat situ. Jadi di situ pula sebenarnya perlu sebelum pergi haji tu perlu membaca apa yang Rasulullah buat kat situ, supaya kita dapat buat apa sunnahnya Rasulullah buat kat situ. Jadi pada zaman Rasulullah diceritakan Rasulullah berada di Muzdalifah. Waktu Rasulullah dikutip batu kan. Kita sekarang dah tak ada kutip batu dah. Batu dia disediakan. Jadi Rasulullah mandi kat situ. Mandi, bersihkan diri dan solat subuh. Jadi kita pun buatlah apa yang Rasulullah buat. Tapi pada ketika tu sebenarnya orang berebut-rebut naik bas nak pergi ke Mina. Sebab sebenarnya dekat Muzdalifah tu tak ada apa-apa pun. Dia ada tandas, lepas tu lapangan yang kosong. Tapi kerajaan Arab kan, dia sediakan kapet sebenarnya. Kapet. Orang Arab dia sediakan kapet-kapet untuk kita duduk dengan keadaan selesa. Dan dia bekalkan air. Okay, jadi kat situ kita duduk atas kapet. Kapet tu kita nak buat apa-apa, buatlah. Tapi kalau kita ni seorang yang membaca, kita tahu apa yang Rasulullah buat kat situ, buatlah apa yang Rasulullah buat kat situ. Supaya kita dapat sunnah lah. Kemudian dekat Muzdalifah tu dah digerakkan ke Mina. Dekat Mina tu barulah start kita pergi perjalanan kita nak pergi melontar ke Jabal 3 Jabal apa? Tak ingat dah. Jamrah, melontar kat Jamrah. Jadi kat situlah banyaklah antara yang dekat Mina. Kat Mina apa yang Allah uji kita adalah dekat Muzdalifah Allah uji kita dengan kesabaran kita. Dengan kesabaran kita. Sebab suasana kat situ tak adalah tak seperti di Arafah. Arafah selesa. Dekat Muzdalifah dia sedikit lah menguji sebab dia tak ada atap, dia tak ada kipas apa. Duduk sikit-sikit di situ lah. Mungkin panas dan sebagainya. Malam dia bergantung. Kalau kita naik bas pukul, contoh anda naik bas pukul 9. Dekat je. Dia sampai kat sana, contoh dia drop kita kat situ pukul 10 kan. Waktu bas akan datang semula adalah pada pukul 11.30, contohnya 11.30. Jadi turn tu, dia biarkan ikut turn. Siapa turun dulu, dia akan naik dulu untuk ke Mina. Tapi waktu tu sebenarnya, orang dah tak tahu dah siapa turun dulu, siapa naik dulu, semua orang tak tahu dah. Waktu tu berebut-rebut dah. Berebut-rebut. Jadi, kat situlah sebenarnya Allah menguji kesabaran kita. Adakah kita ni mengutamakan orang yang turun dulu, ataupun kita ni berebut-rebut nak buat apa yang Rasulullah buat kat sini. Apa yang Rasulullah buat kat Muzdalifah. Macam tu. Jadi, ada je, waktu tu Ana sendiri pun naik bas untuk ke Mina waktu subuh, lepas subuh. Lepas dah sembahyang subuh, baru naik. Waktu tu tenang, memang tak berebut-berebut lah. Tapi sebenarnya penat. Dia macam mood kita pergi camping lah. Bila nak pergi buat kerja haji, on terus mood kita nak pergi camping. Memang memerlukan sedikit Kak Dita daripada pergi. Siapa lagi yang pernah pergi sini? Okay, baik. Kemudian seterusnya dekat Mina adalah Allah menguji kita dengan Allah menguji kita manusia ni dengan sesama manusia. Sebab apa dekat Mina kemah selesa je ada aircon. Tapi tandas ni berebut-rebut. So banyaklah orang bagi tips doa-doa supaya kita dekat Mina ni kita tak berebut-rebut dengan tandas. Dan Allah bagi rezeki kita nak pergi tandas tu on je, lancar je. Cuba cari sebelum nak pergi buat kerja haji tu, cari doa-doa yang orang dah bagi supaya kita boleh amalkan. Dan dekat Mina ni memang betul Allah menguji kita dengan manusia. Sebab bagaimana kita nak berlapang dada, nak berebut tandas, berlapang dada dengan tempat tidur. Tempat tidur kita memang seluas badan kita je. Dia memang mengingatkan kita tentang liang rahat lah, liang rahat. Sebab dia punya tempat tidur tu memang sebesar badan kita lah. Kemudian dan suasana bila mana, yelah orang ni kita tidur 2 malam kat situ. Kita duduk kemah yang besar. Pada zaman Ana tu, waktu Ana tu ada satu ujian lah, yang mana kemah sebelah tu berlakunya kebocoran. Dan kebocoran tu adalah air daripada tandas. Satu kemah tu banjir dengan air tandas. Air najis lah.
Jadi dia adalah orang cerita orang macam-macam sebelum ada berlakunya perebutan tempat tidur tu. Berebut tempat tidur, ada keluar perkataan-perkataan dan kemudian berlakulah banjir tu. Banjir tu dua kemah, dia tidak boleh bermalam dekat situ, perlu bermalam dekat hotel lah. Ada orang yang melihat hikmah dan ada juga orang melihat ujian. Apa yang berlaku tu lah. Hikmahnya dia boleh tidur kat hotel. Ujiannya waktu tu dia dah penat-penat tu, tak boleh tidur kat situ, barang dah basah kena air najis, balik kena basuh balik dan sebagainya lah. Kat situ memang Allah Alam lah, memang nak kata Allah bagi cash ke apa ke, macam-macam lah. Kemudian melontar tu pun penat sebenarnya, nak jalan jauh kan. Jadi kita kena macam mana dia ada ujian waktu pergi tu. Dia pergi anda jumpa seorang makcik tu lah. Dia pergi berkawan tau dengan orang kemah dia. Sampai kat sana dia dah terpisah dengan orang yang dia pergi sekali tu. Jadi dia sebenarnya dah tua lah juga, baya-baya makna lah. Lepas tu dia macam dah tak tahu nak balik kat mana ni. Tu ujian juga. Dia ujian untuk kita, ujian juga untuk dia. Adakah kita nak tolong dia? Kita tolonglah. Tolong dia balik dia sampai ke kemah. Macam tu lah. Kenal tak? Sebenarnya apa benda yang berlaku kat situ, jangan kita cari makcik ni kenal tak kenal tak. Waktu tu kita tolong je. Sebab dia macam saya cakap tadi, boleh jadi ujian untuk kita, boleh jadi ujian untuk dia. Maksudnya apa? Kita nak tolong dia tak? Dia cari tak pertolongan. Macam tu lah. Ujian untuk dia, mungkin dia susah waktu tu. Kita nak tolong tak dia, macam tu. Sebenarnya apa yang berlaku dalam kehidupan kita tengok orang susah. Orang susah mungkin ujian untuk dia susah. Ujian kita nak tolong dia tak? Macam tu. Jadi melihat kehidupan ni dengan penuh hikmah, berhati-hati. Jangan kita melihat sudut gembira kita, tapi sebenarnya gembira tu pun kena juga dalam keadaan yang bertakwa. Sebab ada gembira yang membawa kepada kebaikan dan ada juga gembira yang membawa kepada Wallahualam. Ni kita tak sangka-sangka kan, macam tu. Jadi macam dah habis. Tapi baru pukul 9.57. Boleh Okay, baik. Saya rasa sampai sini saja. Saya doakan apa yang saya sampaikan yang baik tu ambil, dan yang memegang hati-hati yang mendengar ni adalah Allah, bukan saya. Moga yang baik tu bawalah, amalkanlah. Dan apa yang penting adalah cinta kepada Allah. Apa pun yang kita tak dapat dekat dunia ni, kejarlah cinta Allah. Sebab itulah yang pasti, dan itulah yang bawa kita kepada masuk syurga. Wallahualam. Dan satu juga sebenarnya, bila mana kita prepare untuk talk ni kan, banyak benda yang kita nak sampaikan, betul? Banyak benda yang kita dah catat. Tapi saya percaya apa yang saya sebut hari ni, ada yang kita catat tak tersebut, ada yang kita tak catat tapi itu yang kita sebut. Apa yang keluar tu sebenarnya adalah ketentuan Allah. Allah yang aturkan sebenarnya ni. InsyaAllah mungkin itu yang terbaik lah. Wallahualam. Sampai di situ saja. Terima kasih semua. Saya serahkan kepada Muslim.